Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Traders. Okay, hari ni cikgu nak kongsi dengan korang cara penggunaan Nova Trend Indicator 2026. Nampak tu dah masuk 2026 dah. Okay, yang biasanya Nova Trend ni ianya khas untuk MT5 sahaja. Okay, yang ni video pertama cikgu nak ajar cara pemasangan dia. Okay, nanti cikgu akan bagi korang satu link. Okay, bila korang download, korang akan dapat folder ini. Ini adalah Nova Trend, Nova Trend Indicator dalam bentuk zip file. Okay, maksudnya korang kena extract dulu. So, apa korang kena buat adalah korang right click and then tekan extract all. Okay, bila tekan extract all, yang ni tak payah tick, korang tekan saja extract. Sepatutnya dia ada folder yang telah di extract di sebelahnya. Okay, lepas tu double click sini. Ini Nova Trend, right click, tekan saja copy. Okay, sekarang ni kita nak pergi pada MT5 punya platform. Okay, korang kena buat apa? Korang tekan butang file, tekan open data folder. Okay, pergi tekan saja folder MQL5. Kemudian tekan ni indicators. Tekan. Okay, sampai kat sini, right click, tekan paste. Okay, dah tekan paste, apa korang kena buat? Pangkas sahaja. Indikator tu dah ada dalam MT5, tapi korang kena refresh dulu. So, yang ni kena buka navigator. Okay. Okay, navigator biasa dia akan keluar macam ni. Korang tekan saja pada indicators. Okay, korang tekan, nampak ni? Dekat sini tak ada apa-apa, kosong. Okay, apa yang korang kena buat? Right click, refresh. So, baru dia keluar. Ini cara pemasangan indikator apa? Nova Trend. Okay, nak masukkan dia dalam chart. Ini adalah chart XAU USD atau gold lah. So, nak masuk dalam chart ni, kita buat apa? Kita double click. Okay, kita tengok kat sini, dekat command macam ni, input dia macam ni, color macam ni, resolution. Okay, yang ni semua tak payah kacau lagi. Tekan saja OK. Automatic, dia sudah masuk. Okay, ni cikgu nak pangkar. Okay, settle video pertama. Okey, sekarang ni kita hendak tahu fungsi dan cara penggunaan Nova Trend Indicator. Okey, Nova Trend Indicator ni fungsi utama dia cipta adalah untuk kesan trend. Itu sahaja. Sebab macam cikgu biasa cerita pada video-video dahulu, untuk trade, tak apa mana sifu kebanyakan akan cerita benda yang sama. Untuk trade yang paling selamat adalah ikut trend. Apa tu trend? Trend tu adalah uptrend, downtrend. Dia ada dua je, atas, bawah. Bullish dengan bearish. Itu ada trend. So, lagi sekali, untuk trade yang selamat adalah trade ikut trend. So, yang ini cikgu nak tunjuk korang cara penggunaan dia. So, macam cikgu beritahu tadi, fungsi utama dia adalah hanya untuk kesan trend. So, dekat sini cikgu ada nampak, cikgu akan tunjuk dulu. Ini adalah warna hijau yang korang nampak. Ada line juga kat sini, korang perasan. Okay, korang nampak je isi dalam dia warna hijau. Line dia warna hijau terkeluar ni. Maksudnya ini adalah uptrend. Ini dekat H4, cikgu buka H4 dulu. Ini adalah uptrend. Maksudnya kekuatan daripada bawah ni sampai ke atas ni adalah uptrend. Tiba-tiba dia bertukar color menjadi warna merah. Dalam dia pun ada merah-merah ni kan. So, dia turun bawah. Ini adalah downtrend. So, lagi sekali, korang nampak je warna hijau. Korang hanya perlu trade buy sahaja. Ingat hanya perlu trade uptrend, buy saja. Yang dekat sini, korang fokus hanya trade pada sell sahaja. Atau downtrend sahaja. Itu adalah Nova Trend Indicator. Sangat mudah. Tak payah nak pening kepala. Sebab benda ni paling basic. Basic yang sangat penting. Okay. So, cikgu ada pecahkan kepada dua bahagian kalau kau tengok kat sini. Yang pertama adalah H1. Kalau kau perasan sama dengan H1. Okay, ada orang dia suka trade pada H1, ada orang suka trade pada M15, ada yang suka lagi teruk pada M1, M5. Tak ada masalah, semua boleh guna. Cuba cikgu nak ajar korang cara nak guna macam mana H1 ni.
Okey, untuk trade pada H1, korang perlu tengok trend pada daily campur dengan trend H4. Baru korang trade dekat H1. Maksud dia macam ni. Okay, korang buka daily dulu. Okay, ni cikgu zoom. Okay, bila kita buka daily, kita tengok trade dekat area sini. Dekat area sini, color dia color apa? Color merah. Maksudnya ni adalah apa? Ini adalah downtrend. Okay, daily cakap downtrend. Okay, kita buka H4. H4 pun cakap kekuatan adalah downtrend. So, korang nak trade dekat H1. Trade lah hanya downtrend. Macam mana dia punya zoom dah? Korang trade hanyalah downtrend. Nampak tu? Kekuatan masih lagi downtrend. So, maksudnya kalau daily downtrend, H4 downtrend, bolehlah downtrend. Boleh faham? Okay, kalau korang tak nak tengok daily, korang tengok H4 saja pun masih boleh saja. Maksudnya kau tengok daily ni macam jauh sangat. Kau tengok H4 downtrend, kau trade saja dekat H1 downtrend. Itu je. Ingat bila trade, make sure trade ikut trend. Kejap lagi cikgu akan tunjuk. Okay, benda yang sama dekat M15. Ini cikgu habiskan dulu ni. Yang ini. Okay, untuk trade M15, korang kena tengok pada H1 dulu. Sebagai orang scalper ini suka time frame kecil. So, kalau kita tengok dekat sini, H1 dia cakap kekuatan masih lagi dalam keadaan downtrend atau sell. Korang kena pergi dekat M15, korang cuba tengok kekuatan sekarang. Kekuatan sekarang adalah M15 cakap ini adalah uptrend. So, kalau korang nampak H1 cakap downtrend, tapi bila buka M15 cakap uptrend, korang jangan trade. Dia tinggal buat pullback sebenarnya ni. Dia punya pullback sampai mana kita tak pasti. Paling senang, korang tunggu nanti warna hijau ni bertukar color menjadi warna merah. Simple je. Bertukar color jadi merah, korang bersedialah masuk trade dekat area-area lah sini. Boleh faham? Kalau dia dah bertukar merah tu, korang start cari korang punya position. Korang boleh guna chart pattern ke, candlestick pattern ke, macam-macam lah. Cuba cari. Tapi make sure korang kena tunggu dia bertukar jadi downtrend dulu. Baru boleh masuk trade. Sekarang jangan masuk trade. Dia tinggal buat pullback ni. Korang tunggu saja. Okay, so boleh faham untuk trade M15 buka pada H1. Lepas H1 kalau cakap downtrend, M15 uptrend ni jangan trade. Tunggu dulu sampai jadi downtrend. Macam ni. Dia turun downtrend dekat area sini, baru masuk. Maksudnya dia akan naik dulu, lepas tu berturun. Dekat area sini baru masuk. Boleh faham? Dia simple je sebenarnya. Okay. Ini je yang cikgu nak explain pasal indikator ni sangat mudah. Okay. Kenapa cikgu cakap trade ikut trend tu putih? Kita akan buat case study. Kita ni adalah graf yang sebenar. Okay, ini adalah H4. Sekarang ni cikgu nak kita fokus kat sini. Okay, kita fokus kat sini. Okay, macam cikgu cerita tadi, nak trade pada H1 kena tengok daily atau H4. Atau tak nak tengok daily pun tak apa. Korang terus fokus pada H4 pun boleh juga. Tak ada masalah. So, contohlah korang tengok dekat H4. H4 ni, okay, kita akan buat H4, kita akan buat dia punya case tadi, kita buka H1 dah senang. Okay, kita kecilkan sikit. Okay. Sekarang ni cikgu nak korang fokus dekat area sini. Dekat sebelah kiri ni. Kalau perasan kat sini. Sekejap kita tarik sikit. Okay, kalau perasan kat sini. Daripada sini kau nampak dia naik uptrend. Okay, ni dah cantik dah. Okay, kat sini pun tiba-tiba dia buat apa? Dia cakap downtrend. Lepas tu dia naik balik uptrend. Yang ini bahaya. Yang cikgu nak cerita sekarang dekat area sini. Dekat area sini dia bercerita. Sekejap aku nak buang dulu arrow ni semua. Okay, kita fokus dekat area sini sekarang ni. Kita tarik. Lepas tu kita tekan ni. Kita letak line. Okay, kita tekan ni. Kita letak line. Alright, good. Okay. Sekarang ni fokus pada line code ini. Ini adalah H1. H1 dia cakap dekat sini adalah sell. Kita bercerita sekarang dekat sini.
Maksudnya korang tiba-tiba korang buy, tiba-tiba dia bertukar jadi warna merah. Dia punya cerita tiba-tiba bertukar jadi warna merah. Apa korang kena buat? Sebenarnya korang kena buka balik pada H4. Okay, kita bila buka dekat H4 ni, kalau korang perasan, H4 ni adalah warna hijau. Ini adalah buy. Nampak tu? Kalau kau buka kat sini, ini adalah sell. Warna merah. That's why, nak trade paling selamat adalah ikut trend. Korang boleh nampak? Boleh faham tak case study ni ya? So, make sure kalau tiba-tiba candle pula, indikator bertukar color daripada hijau jadi warna merah, okay, kalau kau nak tahu dia akan buat penurunan ke tak, tolong check balik time frame yang besar. Mana dah aku nak tekan ni. Okay, check balik H4. Sebab H4 ni dia kena refresh H4. H4 dia cakap tak ada warna merah. So tak ada penurunan kat sini. Dia cakap dia nak continue ni atas. Dia maksudnya dia nak continuous. Tak ada warna merah. So bila warna merah sini tak ada, tapi H1 ada merah kat sini, korang rehat sajalah. Ini adalah pullback. Dia tengah buat penurunan sementara. Lepas tu dia akan buat penyambungan continuous buy. Okay, boleh faham? Boleh faham kes ni? Okay, kita buat kes tadi yang kedua lah. Benda yang sama juga dekat sini. Okay, tiba-tiba kita dah trend dah cantik. Warna buy. Tiba-tiba kat sini warna merah. Kat sini warna merah. Kat sini warna merah. Dia cakap nak jadi sell. Kemungkinan dia nak turun. Betulkah ini penurunan dia? Apa kita kena buat? Kita kena buka pada H4. So, bila kita buka dekat H4, okay, kita buat lagi sekali tanda cermat ni. Sekejap kita buat tanda je ni. Kan kau cakap kau tak nampak. Okay, sekejap. Alright. Okay, yang ini pun sama kes macam yang sebelah sini. Kita buka pada H4, kita zoom sikit. So, dekat H4, ini masih lagi hijau. Dia buat rally base rally. Ini masih lagi warna hijau. Tapi dekat H1, tengok dia cerita apa? Dia cerita warna merah. That's why bila korang trade, bila dia punya color hijau, tiba-tiba dia bertukar color jadi warna merah. Tolong check time frame yang lebih besar. Ingat check time frame lebih besar. Betulkah dia akan buat warna merah? Tak ada. Kat sini tak ada. Kau tengok dia naik balik. Dia bertukar dekat mana? Dia bertukar dekat area sini. Area sini baru dia bertukar. Dekat sini baru dia bertukar. Jadi apa? Warna merah turun. Ini barulah sell. So bila kita check dekat area sini, kita tolak sikit. Ni warna merah dia. Okay. So kita buka dekat H1. Kita boleh nampak H1 punya penurunan daripada sini. Memang betul dia buat apa? Penurunan. That's why lagi sekali cikgu cerita dengan korang. Bila nak trade, make sure trade ikut arus trend. Kalau trend cakap buy, follow saja buy. Kalau cakap trend, follow saja trend. Tapi tak boleh tengok pada satu time frame, kena tengok dalam 2-3 time frame. Ingat time frame kecil kena refer pada time frame besar. H1 refer saja H4. Nak refer pada D1 pun boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Kau tengok H4 cukup. M15 tolong refer pada H1. Itu je. So, ini saja penggunaan Nova Nova indicator yang cikgu cipta. Ini first time cikgu buat indikator untuk MT5. Kenapa cikgu buat indikator MT5? Sebab terlalu ramai student yang message cikgu, yang email cikgu semua minta tolong create satu indikator untuk MT5. Sebab sebelum ni semua cikgu buat MT4. Yang ini adalah MT5. So cikgu dah buat banyak MT5. Ini adalah yang terbaik indikator untuk kesan trend saja. Walaupun korang nak tahu kesan trend macam mana, korang still kena baca chart juga. Maksudnya korang kena ada ilmu jugalah. Pasal chart pattern, market structure. So korang dah senang dah kat sini. So untuk untuk trend punya kesan, cikgu dah tolong. Yang lain semua terserah pada korang. Okay, so mana yang berminat ni, nanti cikgu akan tinggalkan dia punya link dekat description. Korang boleh tengok saja. Dekat situ terang. Indikator tak ada yang percuma pun. Indikator kita sebab cikgu buat daripada zero. Masuk coding apa semua. Nanti kau tengoklah dalam bahasa Melayu aku punya ni.
Tak jaya tengok. Oh, lupalah cikgu nak ajar korang. Okey, sekejap. Ini catalyst. Ini nama dia Novatran. Okey, untuk ubah dalam ni. Okey, untuk ubah dalam ni maksudnya kadang-kadang kotak suka warna color merah ni, color hijau ni. Okey, korang tekan saja right click. Korang tekan indicator list. Korang tekan double click Novatran. Okey. Yang pertama sekali, korang boleh ubah dia punya input. Okey, kalau kau perasan input ni, maksudnya korang boleh ubah dia punya isi dalam. Warna merah ni dengan warna hijau. Korang boleh tutup. Maksudnya korang nak line saja. Okey. Tadi true, sekarang ni kau tekan false. Bila kita tekan false, kita tekan OK. Kita tekan close, korang boleh nampak isi dalam dia tak ada. Dia cuma ada line saja. Line merah, line hijau. Kalau macam ni, cikgu sikit mata. Sebab tu cikgu kena buat isi dalam dia. So, lagi sekali, ini catalyst. Double klik. Tekan saja true. So, yang ini korang boleh ubah isi dalam dia. And then, isi dalam dia. Kadang kau tak suka color hijau. Kau nak color biru. Kau tak suka color merah. Kau nak tukar color pink. Pun boleh. Maksudnya, kau right click. Kau tekan ini catalyst. Kau tekan Novatran. Dia dekat bahagian color. Color isi dalam kat sini. Cikgu dah tulis dah. Ni color isi dalam dia. Yang ni tukar color line, yang ni lah plus. Okay. Yang ni korang boleh ubah. Agak-agak korang tak nak ubah, kau reset je balik, dia akan jadi macam yang normal balik lah. Okay, so far itu saja. Korang nampak tak? Ini dalam bahasa Melayu juga. Uptrend warna line hijau, line merah, semua yang saya ada Shopee link lagi. Yang ni semua korang boleh dapat dekat Shopee. Nanti cikgu akan tinggalkan link dekat Shopee. So, macam cikgu cerita, kebiasaan cikgu akan letak pada harga rendah. So, bila cukup kuota, harga akan naik. Terus terang mana cikgu punya student, diorang tahulah bila dia naik. Dia naik, takkan turun dah. Sebab dia di kuota dia. Okay guys, sampai sini saja. Kita jumpa lagi untuk next video. Okay, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.